Itu saja. Terima kasih. Cik, mungkin boleh jawab untuk netizen kalau dia orang pertikaikan sebelum ni ada kumpul duit, lepas tu yang 6,000 pun ada bagi, tapi dari pihak Cik cuma bayar 2,000. Okey. Untuk daripada netizen yang memberi direct kepada bank Encik Roslan, benar ada. Jumlah total keseluruhan dalam 1,000 lebih, sebab saya pun tak pasti sebab akaun adalah akaun Encik Roslan. Dan kepada insan mulia Cik Azwani, dia telah menyumbangkan 6,000. Tapi pagi tadi setelah kami berbincang, Encik Ravi sebagai majikan, Encik Ravi pun ingin jamin. Jadi kami berbincang, Encik Ravi ambil dua ketuduhan dan kami satu ketuduhan, dan baki wang itu setelah Rudy keluar kami akan serah pada dia dan untuk urusan guaman dan akan datang. Sebab apa, kita tahu Rudy lesen digantung, jadi daripada punca mana dia nak cari wang